Johaeman cakap dah, Imam Mahdi penyelamat dunia akhir zaman dah ada dekat kalangan kita tau. Jadi wajiblah bagi kita jemaah yang ada dekat sini semua untuk ikut sama membai'ahkan Imam Mahdi kita. Assalamualaikum guys, welcome back to Syamim Story. Pada sekitar tahun 1970-an macam tu, negara Arab Saudi yang di bawah pemerintahan Raja Abdul Aziz Ibn Saud, dia dah mula cenderung untuk bergerak ke arah yang lebih moden guys. Antara kemajuan Arab Saudi yang mula upgrade waktu tu macam sudut pembangunan diorang, ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan macam-macam lagi lah. Senang cerita, negara Arab masa tu nak bergerak seiring dengan negara-negara maju yang lain tau. Untuk pengetahuan korang, dasar perubahan yang Raja Aziz dah buat ni berpunca daripada diorang berjaya dapatkan hasil cari gali minyak yang banyak guys dekat negara Arab masa tu. So waktu tu boleh kata negara Arab ni agak kaya jugalah. Tapi korang tahu tak, kerja-kerja cari gali minyak ni bukannya dibuat oleh kerajaan Arab Saudi sendiri je tau. Sebab diorang waktu tu belum ada kepakaran untuk cari gali minyak apa semua. So kerajaan Arab Saudi masa tu dapatkanlah bantuan daripada pihak Amerika untuk buat kerja-kerja tu semua. Jadi semua pekerja cari gali dan orang-orang yang pakar dalam bidang oil and gas ni semua berkampung guys dekat Arab Saudi untuk bekerja. Disebabkan lambakan pekerja-pekerja daripada Amerika ni, dekat sinilah bermulanya cerita macam mana wujudnya Imam Mahdi palsu ni guys. Untuk pengetahuan korang, pekerja oil and gas yang ramai-ramai ni tadi, diorang ni dah diberikan satu penempatan khas untuk diorang stay guys. Macam satu kampung lah. Tapi yang malangnya, disebabkan pekerja-pekerja ni ramai dekat penempatan diorang tu, diorang berkumpul macam satu komuniti orang Amerika tau. So dekat penempatan tu, diorang jadikan tempat tu macam negara diorang pula. Diorang buka pusat perjudian, kelab malam, buat parti, minum arak apa semua. Kiranya segala benda-benda maksiat yang diorang boleh buat, diorang nak buat guys dekat situ. So bila benda-benda maksiat ni dah berleluasa, secara tak langsung dah menjejaskan nama Arab Saudi sebagai penjaga dua kota suci umat Islam, betul tak? Memanglah diorang ni tak duduk dalam Mekah atau Madinah guys. Benda tu memang dah tak boleh lah kan. Tapi serba sedikit tercalar lah juga nama Arab Saudi tu. Bukan tu je, peralihan negara Arab untuk ke arah kemodenan tu pun dah menyebabkan pakaian-pakaian orang dekat sana dah ikut moden juga guys. Diorang dah berani untuk keluar tak tutup aurat. Pergaulan diorang pun dah tak jaga dah. Diorang bergaul bebas lelaki perempuan sana sini. And lepas tu memang maksiat ni dah tak dapat kawal lagi dah dekat Arab Saudi tu. Kalau dulu cuma orang Amerika ni je yang buat maksiat, betul tak? Tapi kali ni orang Arab sendiri dah terikut dah dengan budaya-budaya yang diorang bawa tu. Guys, walaupun nampak macam dah ramai orang Arab dah lari daripada ajaran Islam sebenar kan. Tapi sebenarnya masih ramai lagi orang sana yang masih berpegang teguh dengan syariat Islam tau. So bila dah jadi macam ni, diorang ni semua memang tak selesa lah dengan perubahan yang dah jadi dekat dalam negara Arab tu guys. Especially agamawan-agamawan lah. Antara tokoh agamawan waktu tu adalah seorang yang bernama Abdul Aziz bin Baz guys. Untuk pengetahuan korang, Abdul Aziz bin Baz ni adalah seorang pengetua kepada Universiti Madinah tau. So dia ni lah antara orang yang anti gila dengan pemimpin Arab Saudi tu. Sebabnya dia anggap pemimpin tu adalah pemimpin yang jahil guys. So bila dah bagi ceramah dekat majlis ilmu yang dia buat tu, dia mulakanlah gerakan dakwah secara underground dengan sampaikan mesej dekat orang ramai supaya ramai-ramai menentang maksiat sekali dengan pemimpin diorang yang jahil ni tadi. Nak dijadikan cerita, dalam ramai-ramai pengikut Abdul Aziz bin Baz ni, adalah salah seorang pengikut yang bernama Johaeman Al-Otaibi. Dia ni selalu tau ikut ceramah Abdul Aziz ni. Bila dah selalu dengar dakwah nak menentang kerajaan apa semua, jadinya makin hari dia ni makin taksub gila guys nak membanteras apa yang kerajaan Saudi buat masa tu. And dia ni jugalah yang bertanggungjawab buat huru-hara sampai dia ni cipta sejarah hitam guys dekat kota Mekah selepas tu. Tapi sebelum kita cerita apa yang Johaeman ni buat sampai kota Mekah tu huru-hara apa semua kan, kita tengok dulu latar belakang dia ni siapa, okey? Johaeman Ibnu Muhammad Ibnu Saif Al-Otaibi atau lebih dikenali sebagai Johaeman Al-Otaibi dilahirkan pada 16 September 1936 dekat Al-Sajir, wilayah Al-Qasim, di mana wilayah tu terletak dalam negara Arab Saudi lah. Walaupun Johaeman ni tak mendapat pendidikan formal yang sempurna, tapi dia ni dibesarkan dengan pegangan agama yang kuat guys. Pada tahun 1955, dia telah berkhidmat dengan pegawai keemasan Arab Saudi yang berperanan untuk melindungi keluarga diraja. Kira dia ni dulu macam anggota elit jugalah. Tapi tak lama lepas tu, Johaeman ni berhenti daripada pekerjaan dia tu dan seterusnya dia bekerja sebagai penjual kereta pula. Sebab dia berhenti kerja tu tak tahulah kenapa kan. Tapi dalam masa dia bekerja ni, Johaeman ni juga ada join satu kumpulan Salafi yang dipanggil Al-Jamaah Al-Safiyah Al-Muhtasibah, yang bermaksud yang memerintahkan yang benar dan melarang yang salah. Ni kira macam satu kumpulan jihad jugalah. Guys, macam yang Syamil cakap tadi, Johaeman ni kan selalu ikut ceramah Abdul Aziz bin Baz, betul tak?
So kebencian keluarga diraja ni mula timbul since daripada dia ikut dakwah-dakwah yang disampaikan oleh Abdul Aziz bin Baz tu lah. Bila makin banyak dia dengar ceramah, dia jadi makin taksub dan benci gila dengan keluarga diraja Abdul Aziz Ibn Saud ni. Tambahan pula, keluarga Al-Saud ni selalu berpoya-poya dengan kekayaan yang diorang ada tau. Sampaikan diorang ni tak peduli sama ada pendapatan tu halal atau tak. Waktu ni timbullah dalam diri Juhaiman ni yang merasakan dialah orang yang sepatutnya bertindak guys. Sebab ulama'-ulama' lain macam tak berani nak buka mulut waktu tu sebab dia ni kan raja kan. Kemudian slow-slow Juhaiman ni mula rekrut pengikut dia guys untuk buat perubahan untuk menegakkan syariat Islam dekat negara dia. Dia cakap lah dekat pengikut dia yang kononnya negara Arab ni dah jadi negara kafir lah waktu tu. Dan selepas tu hasil daripada Juhaiman ni ajak untuk orang ramai join kumpulan dia, dia berjaya kumpul pengikut seramai lebih daripada 200 orang tau, dan akhirnya membentuk sebuah kumpulan yang diorang gelarkan sebagai Al-Ikhwan. So masa Juhaiman ni rekrut pengikut diorang ni juga kan, dia dah ajarkan macam mana cara nak pegang senjata, cara nak menembak. Kira apa yang Juhaiman ni ajar semuanya basic untuk pergi berperang lah. Sebab diorang ni kan nak lawan pemerintah kan. Nak tak nak diorang mesti juga belajar ilmu-ilmu macam ni sebab diorang tahu lepas ni diorang akan berhadapan dengan pihak berkuasa pula. Selain tu dalam kumpulan Al-Ikhwan tu bukan orang-orang bodoh yang masuk dalam grup tu tau. Ramai daripada diorang adalah daripada kalangan agamawan yang cerdik pandai, yang kerja bagus-bagus pun ada. So daripada terciptanya kumpulan Al-Ikhwan tu, diorang mula create satu pandangan yang mana majoriti daripada diorang semua, diorang cakap yang abang ipar kepada Juhaiman yang bernama Muhammad Abdullah Al-Qahtani ni sebagai Imam Mahdi guys. Korang mesti tertanya-tanya kenapa pula diorang ni tiba-tiba angkat abang ipar Juhaiman ni jadi Imam Mahdi pula kan. Dia sebenarnya ada banyak faktor tau, tapi salah satunya dikatakan Muhammad Abdullah Al-Qahtani ni mempunyai ilmu agama yang tinggi dan ideologi diorang ni sama tau, iaitu nak melawan kebatilan dan menegakkan syariat Islam. Kalau ikut nama dia pula, Al-Qahtani itu merujuk kepada puak Quraisy tau. Kebetulan ada satu hadis yang mengatakan Imam Mahdi itu daripada puak Quraisy guys. Jadinya benda tu salah satu faktor yang menguatkan lagi kepercayaan diorang yang Muhammad Abdullah Al-Qahtani itu adalah Imam Mahdi. So lepas kumpulan Al-Ikhwan tu dah settle membai'ahkan abang ipar Juhaiman tu kan, diorang seterusnya plan untuk pergi ke kota Mekah pula untuk take over Kaabah and Masjidil Haram. Untuk korang yang masih tak tahu maksud bai'ah tu apa kan, bai'ah ni macam sumpah taat setia orang muslimin macam kita ni kepada khalifah ataupun pemimpin. Lebih kurang macam tu lah. Syamil minta maaf lah kalau silap kita sambung balik. Sebab apa diorang ni nak pergi Mekah guys? Diorang percaya Imam Mahdi dibai'ahkan dekat Kaabah tau. So dekat sana nanti disebabkan diorang tahu yang dekat Kaabah tu ada ramai sangat orang kan. Jadinya bila sampai nanti diorang nak bagi tahu yang Imam Mahdi dah muncul, dan diorang nak ajak sekali jemaah-jemaah yang ada dekat Kaabah tu untuk ikut sama sekali berbai'ah. Yang kononnya Imam Mahdi yang diorang bai'ah tu Imam Mahdi yang original lah. Tapi masalahnya niat diorang ni bukan je nak suruh orang bai'ah Imam Mahdi tu je tau. Macam konsep awal diorang tubuhkan kumpulan Ikhwan ni, diorang nak menjatuhkan pemerintah diorang, betul lah. Jadinya bila sampai je dekat kota Mekah nanti, diorang nak bai'ahkan Imam Mahdi palsu. Lepas tu diorang nak tawan kota Mekah dan sekaligus diorang nak jatuhkan juga pemerintah diorang. Pada awal pagi 20 November 1979, pasukan Al-Ikhwan yang beratus-ratus orang ni pun sampailah ke Mekah. Time ni diorang semua ni ikut sekali tau solat berjemaah depan Kaabah bersama sekali dengan 50,000 orang jemaah yang lain. Pada awal tu diorang solat macam biasa lah kan. Bila habis je solat subuh tu, pasukan Al-Ikhwan ni pun terus bawa keluar senjata diorang guys yang diorang simpan dalam jubah diorang. Diorang ni memang dah well plan lah orang cakap. Bukan setakat seduduk masuk senjata dalam jubah je. Diorang juga dapat bawa masuk banyak lagi senjata lain yang diorang letakkan dalam keranda kosong yang diorang bawa masuk sekali. And then lepas tu memang habislah pengawal yang jaga Abah tu semua kena tembak guys. Dia katakan time tu pengawal ni semua memang tak ada senjata langsung untuk lawan dengan penganas Al-Ikhwan ni. Yang diorang ada cuma cota je. Memang tak boleh lah nak buat apa kan. So bila semua pengawal Kaabah tu dah mati, pasukan Al-Ikhwan ni pun terus kunci laluan keluar masuk Masjidil Haram tu supaya tak ada seorang pun yang boleh keluar masuk dalam kawasan Kaabah. Time ni jemaah dalam kawasan Masjidil Haram ni masih ramai lagi tau. So waktu ni lah diorang rasa masa yang sesuai untuk diorang buat macam apa yang diorang plan kan. Selepas tu Juhaiman terus pergi ke arah mikrofon yang Imam guna untuk solat subuh tadi. Juhaiman cakap dah, Imam Mahdi penyelamat dunia akhir zaman dah ada dekat kalangan kita tau. Jadi wajiblah bagi kita jemaah yang ada dekat sini semua untuk ikut sama membai'ahkan Imam Mahdi kita. Dan lepas tu memang bermacam-macam hadis lah yang Juhaiman ni keluarkan untuk bagi orang ramai percaya apa yang dia cakap ni betul guys. Tapi time ni orang ramai tak tahu lagi tau siapa Imam Mahdi tu. Tapi lepas dia Juhaiman tunjuk dan perkenalkan Muhammad Abdullah Al-Qahtani ni, dia pun bangunlah dengan selambanya. Kemudian dia pergi ke arah Juhaiman dengan confidentnya dia cakap, sayalah Imam Mahdi yang Juhaiman maksudkan tu. Waktu tu memang semua orang terkejut lah. Dan dekat depan ribuan orang ramai masa tu, Juhaiman ni sekali lagi bai'ah abang ipar dia guys. Dia ingat bila dia bai'ah depan ribuan orang tu, semua orang nak ikut dia lah nanti. So lepas tu keadaan memang kecoh gila. Macam-macam reaction daripada orang ramai.
Kalau jemaah daripada luar negara memang tak faham lah apa yang berlaku sebab si Juhaiman ni cakap dalam bahasa Arab kan. Ada juga yang seronok sebab Imam Mahdi penyelamat akhir zaman diorang dah turun. Tapi yang kesiannya untuk orang yang menentang pula. Di antara orang yang menentang ni diorang tahu tau. Bukan macam tu guys cara nak membai'ah Imam Mahdi. Jadinya waktu tu diorang tak nak lah ikut apa yang Juhaiman ni suruh. So diorang yang tak nak ikut ni semua terus lari tinggalkan Kaabah time tu juga. Tapi belum sempat diorang lari, pengganas Al-Ikhwan masa tu terus tembak je guys. Sesiapa je yang tak bagi kerjasama dengan Juhaiman and the gang. Time ni dalam Masjidil Haram memang dah huru-hara gila lah. Orang dalam tu semua jadi takut sebab dalam kalangan diorang ni dah kena tembak depan mata diorang macam tu je. Untuk memperketatkan lagi kawalan dekat sekitar Masjidil Haram masa tu, dengan menggunakan mikrofon yang imam masjid gunakan untuk solat subuh tadi, Juhaiman terus arahkan beberapa orang pengganas Al-Ikhwan ni semua naik pula ke menara masjid untuk diorang lepaskan tembakan secara rambang dekat jemaah-jemaah yang cuba lari. Sekarang ni situasi dia dah jadi lain tau. Semua jemaah yang mulanya nak diajak berbai'ah ni dah dijadikan tawanan pula. Time ni pihak berkuasa memang tak boleh nak dekat dengan Masjidil Haram tu guys. Sebab dekat menara-menara masjid tu juga ada penembak tepat yang gunakan sniper untuk kawal pihak berkuasa ni semua. Bila polis ke atau tentera yang datang dekat kawasan tu, belum sempat diorang nak buat apa-apa lagi, tahu-tahu diorang dah kena tembak dah. Sekarang ni nak membai'ahkan Imam Mahdi palsu tu dah tak berjaya lah kiranya kan. Jadi untuk settlekan apa yang dah jadi ni, Juhaiman minta supaya kerajaan hentikan perdagangan minyak dengan dunia barat dan halau semua orang-orang Amerika yang ada dekat Arab Saudi guys. Dan permintaan terakhir dia nak pemerintah keluarga di Raja Al Saud tu berundur daripada kerajaan. Sekarang ni cuma ada 3 permintaan je yang Juhaiman minta. Kalau 3 permintaan tu diorang tunaikan, diorang janji semua pengganas Al-Ikhwan tu akan berundur secara sukarela guys daripada kota Mekah. Tapi takkanlah senang-senang je kan kerajaan nak ikut permintaan pengganas Al-Ikhwan ni kan. Sekarang ni kerajaan diorang tengah berbelah bagi tau. Sama ada nak serang terus ke tak pengganas ni semua. Sebab bila kerajaan serang guna tentera, kerajaan takut benda tu akan mencemarkan tempat suci umat Islam guys. Kalau dah serang pakai tentera tu, of course lah akan jadi lebih banyak pertumpahan darah, betul tak? Bukan tu je, kawasan dalam Kaabah tu pun mungkin akan musnah sama ada banyak ataupun sikit. Itu satu benda yang kerajaan tak nak benda tu terjadi tau. Habis tu macam mana lagi cara nak handle pengganas Al-Ikhwan ni kan? Akhirnya lepas sekumpulan ulama' dah keluarkan fatwa yang membolehkan pihak berkuasa Arab untuk bertindak secara apa sekalipun, tak kisahlah dengan cara keganasan ke atau apa. Sebab pengganas Al-Ikhwan ni kalau nak diikutkan, diorang ni memang dah terpesong lah daripada akidah umat Islam tau. Dah lah diorang mengaku ada Imam Mahdi dah turun daripada kalangan diorang. Lepas tu pula bila orang tak nak ikut, kena tembak pula. Lepas ulama' dah keluarkan fatwa, kerajaan hantar ribuan tentera Arab Saudi untuk masuk dalam perkarangan Masjidil Haram guys. Bukan tu je, kereta perisai, kereta kebal, helikopter, semua sekali dah standby dekat kawasan Mekah tu. Tak cerita banyak, tentera pun seranglah pengganas Al-Ikhwan tu semua. Peperangan antara Al-Ikhwan dengan tentera Arab Saudi masa tu berlarutan guys, berhari-hari. Setiap jam confirm akan dengar tembakan, dengar bunyi letupan. Menara masjid tempat sniper Al-Ikhwan stay tu pun tentera bom macam tu je. Panjang rapasan kuasa tu terjadi, berhari-hari dekat kota Mekah tak ada solat, tak ada tawaf, tak ada azan. Semua apa-apa pasal ibadah yang melibatkan dalam Masjidil Haram tak ada guys. Sebabnya waktu tu siapa je yang berani masuk dalam kawasan tu kan. Tentera dah hantar, kereta kebal dah, helikopter pun dah juga. Tapi Al-Ikhwan ni masih lagi dapat bertahan dalam kota Mekah tu guys. Hari demi hari diorang berperang sampai kan benda ni berlarutan sampai seminggu. Pun tak settle-settle juga. Akhirnya kerajaan Arab terpaksa lah minta bantuan daripada pasukan elit negara Pakistan dan Perancis ni untuk createkan satu strategi macam mana nak menumbangkan pengganas Al-Ikhwan ni semua. Pasukan elit ni macam bagi strategi lah, tapi yang jalankan still lagi tentera-tentera daripada Arab Saudi guys. Dan sampailah satu hari ni, bila strategi pun dah disusun dengan baik, tentera Arab ni mulakanlah serangan diorang dengan lebih serius kali ni. Kali ni diorang dah tak fikir apa dah. Bangunan Masjidil Haram tu nak hancur pun hancur lah. Janji diorang dapat hapuskan pengganas-pengganas ni semua. Jadinya dengan berbekalkan kereta kebal, tentera Saudi masuk terus langgar guys pintu Masjidil Haram tu. Kemudian diorang terus tembak mana-mana port yang ada pengganas Al-Ikhwan. Bukan setakat tembak pakai kereta kebal je, punyalah serius diorang nak jatuhkan Al-Ikhwan ni, sampaikan diorang terpaksa tembak pakai roket terus. Punyalah ganas kan. Disebabkan serangan bertali arus yang tentera tu dah buat, membuatkan pengganas Al-Ikhwan masa tu terus lari ke basement Masjidil Haram tau. Diorang ni semua sebenarnya dah sampai hujung-hujung dah. Sebab diorang dah tak tahu lagi dah nak lari pergi mana. Kalau diorang lari keluar, mesti diorang mati punya lah. Lepas tentera dapat tahu pengganas Al-Ikhwan ni semua tengah menyeruk dekat dalam basement kan, tentera-tentera Arab ni semua campak gas pembenih mata banyak-banyak tau dekat bawah basement tu. Diorang nak semua pengganas tu keluar guys daripada tempat diorang menyeruk tu. Ada juga kisah mengatakan yang tentera Saudi masukkan air dekat basement melalui lubang yang diorang korek, kemudian diorang
letak sekali wayar elektrik yang masih hidup, sampaikan beberapa orang anggota Ahli Ikhwan mati kena renjatan time tu juga. Even dah banyak cara yang tentera buat kan, pengganas Ahli Ikhwan ni still lagi boleh survive tau. Diorang still lagi tak keluar guys daripada bawah basement tu. Tapi disebabkan tentera ni tak putus asa untuk paksa diorang keluar, diorang campak lagi banyak gas pemudih mata sampaikan diorang ni tak tahan. Dan akhirnya pada 4 Disember 1979, selepas 2 minggu Ahli Ikhwan take over Kota Mekah kan, diorang ni terpaksa serah diri juga dekat pihak tentera guys. Game over lah, orang cakap, betul tak? And then selepas tu, daripada ramai-ramai tentera Ahli Ikhwan yang ada sebelum ni, last sekali yang tinggal cuma 63 orang je guys. So 63 orang ni akhirnya dihukum mati di halayak ramai, dan orang yang pertama sekali kena hukum adalah si Juhaiman tu guys. So apa yang jadi dengan Imam Mahdi palsu tadi? Imam Mahdi palsu tadi dah mati guys masa tentera serang pengganas Ahli Ikhwan ni semua. Kemudian kesan dari peperangan tu memang dahsyat gila lah. Seramai 300 jemaah terkorban dan ribuan orang tercedera parah guys. Memang kesian lah. Diorang datang tu untuk buat umrah, tiba-tiba jadi macam ni pula kan. Selain tu, bangunan-bangunan yang ada dekat Kota Mekah semuanya dah barai, dah hancur kena tembak dengan bom apa semua. Tapi Alhamdulillah lah masa tu, walaupun kawasan Masjidil Haram tu rosak teruk, arah kiblat umat Islam iaitu Kaabah still lagi berdiri teguh dan tak ada kesan rosak sikit pun. So macam tu je lah cerita tentang Imam Mahdi palsu ni guys. Okey, Imam Mahdi memang akan muncul satu hari nanti tau. Benda tu memang kenyataan lah. Tapi bila and siapa orang tu, kita semua belum boleh tahu lagi sebelum dia betul-betul turun. Tapi Syamil harap semoga kita semua ni dijauhkan daripada fitnah yang melibatkan benda-benda macam ni lah. Syamil rasa kalau iman kita tak kuat, kita ni boleh juga jadi salah seorang yang terikut dengan si Juhaiman ni. Tapi konsep awal ni dah betul lah nak perangi maksiat kan. Tapi lama-kelamaan benda tu jadi lain pula. So macam mana story kali ni? Kalau korang ada idea untuk Syamil ceritakan untuk next video, korang boleh komen dekat bawah. Terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Berjumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.